Aku sendiri, hadiah aku adalah... Tak ada hadiah. Hadiah aku adalah... Okay, cepat, tanda tangan. Okey, untuk hadiah aku adalah... Korang berada kat sini adalah hadiah daripada aku. Okey, so macam korang tahu, ramai yang apply untuk batch 2. Ratusan orang apply juga untuk batch 2, tapi korang 4 orang yang terpilih. Ramai yang dah buat, ramai yang sampai dah kecewa dah, 7-6 kali dah buat, tak dapat lagi. Tapi korang ada yang baru sekali, ada yang 3 kali juga apply, ada yang banyak kali juga apply juga dapat. So ini 3 orang. So hadiah-hadiah ni sebenarnya bukan bermakna apa pun. Apa yang paling bermakna adalah momen korang berada kat sini. Betul. Kenangan yang korang buat, kenangan yang korang ada kat sini, effort yang korang berikan, kerjasama yang korang berikan, itulah sebenarnya hadiah yang paling terbesar dalam AI team. Ini hanyalah sebagai penghargaan korang sahaja. Betul. So thank you so much. Jadi kita dah penghujung pada konten hadiah dan kita akan straight to konten perpisahan.